Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Adi Harik bin Azharin, Guru TVPSS Sekolah Kebangsaan Baru Pulau Pinang. Boleh perkenalkan diri dan berasal daripada mana? Nama saya Ahmad Amjad Zafran bin Ahmad Jamaluddin. Saya asal dari Kuantan, Pahang. Apakah perasaan awak menjadi duta buku di PBKL 2026? Perasaan secara jujurnya ni kali pertama abang jadi duta buku, dan awalnya nervous sebab kita kena berkomunikasi dengan orang, kita kena interact dengan orang. Tapi bila kita sendiri yang hadap benda tu, sebenarnya dia rasa seronok sebab kita akan jumpa pelbagai jenis orang, kita akan keluar daripada comfort zone kita. Itu saja. Boleh kongsikan kenapa membaca sangat penting dalam kalangan masyarakat? Okeylah, dari perspektif abang rasakan yang membaca buku ni merupakan satu adat teladan yang kita kena jaga dari dulu sampai sekarang. Sebab kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, ramai yang baca melalui media sosial, guna phone. Jadi sebenarnya bila kita baca dalam phone ni, cahaya lusinan yang dipancarkan daripada phone ni sangat bahaya untuk mata kita. Jadi bila kita guna buku, kita boleh gunakan semua deria yang ada pada badan kita. And baca buku ni pun kita dapat maklumat daripada penulis tu sendiri. Banyak juga kelebihan daripada membaca ni. So saya sarankan kepada masyarakat supaya bacalah buku and belilah buku di Pesta Buku Antarabangsa. Sekian, terima kasih.